Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita memperbanyakkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi atas limpahan taufik hidayahnya. Kita masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama berada dalam siri yang ke-35 dalam tadarus bulan Ramadan ini. Dan pada penghujung bulan Ramadan, insya-Allah kita sama-samalah kita doakan supaya sama-sama kita mendapat rahmat dan taufik hidayahnya, dan juga kita dikurniakan juga kekuatan dan keampunan untuk kita raih dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua ibu-ibu, mak-mak, kakak-kakak, abang-abang, umi-umi, acik-acik sekalian yang saya sayangi dan saya kasihi sekalian. Kita doakan kalian semua dikurniakan darjat manusia yang terbaik di sisi Allah kelak, insya-Allah. Alhamdulillah. Sama ada yang menonton kita punya live di channel YouTube kita ataupun yang hadir melalui Google Meet kita. Okey, kita dah berada di penghujung Ramadan. Rasa sedih juga. Okey, kalau macam tadi saya dengar respon daripada ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, ada yang kata rasa sedih sebab kalau boleh nak setiap hari Ramadan kan. Setiap hari Ramadan biar setiap hari boleh baca Al-Quran kan. Okey. Moga-moga kita dikurniakan lagi peluang yang sama untuk kita dapat lagi baca Al-Quran untuk Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Okey. Jom. Hari ini tanpa membuang masa kita baca hari ini dekat muka surat 328. Ahlan yang baru masuk muka surat 328. Okey. Dalam senarai sayanya ada 25 orang yang memilih untuk baca pada hari ini. Jadi disebabkan hari ini ramai yang memilih untuk baca hari ini, kita akan berikan peluang setiap orang akan baca 1/3 daripada muka surat tersebut, insya-Allah. Okey, kita akan panggil yang pertama tu Kak Ina. Insya-Allah, silakan Kak Ina. Ya Ustaz. Okey, insya-Allah Kak Ina akan memulakan bacaannya pada pagi ini. Ayo sama-sama kita semak bacaannya pada muka surat 328 surah Al-Anbiya ayat yang ke-37, insya-Allah. Jadi kalau waktu membaca dengan saya ni, anda kata perasan saya ada baca salah. Okey, tegur terus. Ustaz, salah tu. Macam tu. Okey. Sebab saya kadang-kadang biasalah. Kita pun manusia kan, kita baca ada yang tersalah. Okey. Jadi kalau saya boleh tegur kalian, kalian pun boleh tegur saya. InsyaAllah. Sebab kita, ini namanya konsep tadarus. Saling semak menyemak antara satu sama lain. Okey. Jadi harap yang saya panggil nama tu, dia kena peka juga bacaan saya. Kalau saya baca salah, tegur saya, insyaAllah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. Sekali lagi. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. إنه من الصالحين. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kita panggil Kak Aini. Silakan. Baik Ustaz. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلِ ونوحا إذ نادى من قبل فَاسْتَجَبْنَا لَهُ sekali lagi. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَدَاوُودَ وسليمان إذ Subhanallah, saya ulang balik وداوود سليمان وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه Okey, sekali lagi. Okey. وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم
Wa kunna li hukmihim syahidin. Wa kunna li hukmihim syahidin. Okey, saya nak tanya. Daud ni, siapa Daud? Nabi Daud ni siapa? Siapa tahu? Nabi Daud ni siapa? Nabi Daud bin apa? Anak siapa? Bapak siapa? Siapa tahu? Ada tak? Kat sini ada disebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kenapa ada dekat-dekat ni Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Siapa tahu? Nabi Daud bapa Nabi Sulaiman ke Ustaz? Sulaiman, betul. Nabi Daud ni adalah bapa kepada Nabi Sulaiman. Okay. Jadi kita ingat tak ada satu kisah di mana sebelum ni kita flashback balik lah. Flashback sebelum Nabi Daud jadi raja. Okay. Sebelum Nabi Daud ni zaman bila? Saya nak tanya, Nabi Daud ni zaman Nabi Ibrahim ke, selepas Nabi Ibrahim ke, ataupun sebelum Nabi Musa ke, bila? Siapa tahu? Agak-agak bila zaman Nabi Daud ni? Sebab Nabi Daud ni, dia sekarang ada kerajaan. Okay, maksudnya Nabi Daud memegang title sebagai raja dan nabi. Okay, sama juga macam Nabi Sulaiman, dia memegang title sebagai raja manusia dan juga seorang nabi. Okay, dua orang nabi ni lah. Hanya dua orang nabi ni saja yang ada title raja dan nabi. Okay, jadi kalau kita nak tahu, Nabi Daud ni dia datang ataupun diangkat sebagai nabi selepas Nabi Musa, zaman Nabi Musa. Maksudnya bila Nabi Musa wafat, okay, lepas Nabi Musa tu ada seorang nabi lagi, okay, nabi yang tak disebut namanya, okay. Jadi waktu ketika zaman Nabi, selepas Nabi Musa wafat tu, mereka Bani Israel meminta kepada nabi yang mereka ada sekarang waktu itu untuk dilantik sebagai seorang raja. Okay. Jadi bila nabi tu kata, Allah telah memilih raja yang bernama, ingat tak raja apa yang nama tu? Raja Talut. Talut. Okey, bagus. Okey, Raja Talut. Okey, Raja Talut namanya. Okey, jadi apabila Bani Israel mendapat tahu bahawa Talut dilantik sebagai raja, mereka macam tak puas hati. Okey, membangkang apa yang diucapkan oleh nabi tersebut. Mereka kata, mana boleh Talut sebagai raja? Sebabnya Talut miskin, petani je. Kita ni orang-orang kaya. Kita lagi layak memegang, orang lebih hormat kita. Okay, sebab kita ni jadi ketua-ketua dahulu. Jadi bila Talut tu dilantik sebagai raja, Allah pun bagi lagi bukti. Datangnya kotak tabut ataupun peti yang berisi kandungan peninggalan Nabi Musa dengan Nabi Harun, ada kitab tabut, okey. Kitab tabut, kitab Taurat dalam peti tabut tersebut datang sendiri. Sebab sebelum ni peti tabut tu hilang daripada jagaan Bani Israel, menyebabkan maruah mereka hancur. Sebabnya bagi mereka tabut tu adalah satu peti yang suci. Mesti kena ada sebagai lambang kehebatan Bani Israel waktu itu. Jadi bila tabut tu datang sendiri, dibawa oleh seekor keldai ataupun unta macam tu, tanpa ada yang bawa, jadi mereka yakin bahawa Talut ini adalah raja mereka. Okey. Bila Talut jadi raja, bawa tentera Bani Israel untuk perang, untuk memerangi satu tentera yang diketuai oleh Raja Jalut. Betul. Bagus Umi. Okay. Jadi Raja Jalut tu badan dia sangat besar. Okay, sangat besar. Orang kata badan macam raksasa. Okay. Jadi waktu itu dalam peperangan itu ramai Bani Israel tarik diri sebab mereka rasa macam tak mungkin mereka yang kecil ni boleh lawan Jalut yang besar tu. Okay. Tapi Raja Talut kata, raja yang baik ini kata, tak apa. Kita yakin bahawa banyak lagi peristiwa di mana tentera yang sikit boleh mengalahkan tentera yang lebih ramai. Mereka yakin dengan kekuasaan Allah. Akhirnya bila bertemu dalam pertemuan peperangan tersebut, Nabi Daud muncul. Nabi Daud masa tu belum jadi nabi. Dia seorang pemuda lagi. Okay, dia lontar dengan satu lontaran saja kena dekat Jalut, raja yang jahat yang besar tu, terus mati. Raja Jalut tu. Lagi lepas tu peperangan tu dimenangi oleh tentera Islam waktu itu. Jadi disebabkan kejayaan ataupun jasa yang dilakukan
kehebatan yang dibuat oleh Daud tu, maka Raja Talut melantik dia ada yang riwayat mengatakan bahawa dia kahwinkan anak dia. Raja Talut tu kahwinkan anak dia dengan Nabi Daud. Akhirnya bila Talut meninggal, Nabi Daud jadi raja. Okey, sekarang ni Nabi Daud raja, lepas tu ada anak namanya Sulaiman. Okey. Mereka ada anak beranak kat sini. Okey, jadi kat sini Allah nak ceritakan di mana apabila mereka didatangi oleh kaum dia bertanya berkenaan dengan binatang yang memakan tanaman. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Okey. Okey, jadi kat sini Allah walaupun dua orang nabi ni, tapi Nabi Daud telah memberikan huraian hukuman yang kurang tepat. Allah berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman untuk menjelaskan hukuman yang lebih adil kepada orang yang terzalimi itu. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, kita tukar orang. Masya-Allah, barakallahu fiik. Kita panggil selanjutnya Umi Mak Zaidah, silakan. Okey, jom sama kita Mak Zaidah. Okay. Fafahamnaha Sulaiman. Okey. Ayat mana sejak? Ini ayat yang ke-79 tu. Fafahamnaha Sulaiman. Okey. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa kullan ataina hukman wa ilma. Okey, kita tengok mukjizat yang Allah kurniakan kepada ataupun kelebihan kepada Nabi Daud. Wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr. Wa sakharna ma'a Dawud okay. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Wa kunna fa'ilin. Wa kunna fa'ilin. Okay, dia surah ni surah Al-Anbiya. Jadi banyak kisah-kisah Nabi yang lain yang Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya ni. Okay. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum. Wa 'allamnahu san'ata labusil lakum. Okay, ini salah satu kelebihan Nabi Daud. Lituhsinakum min ba'sikum. Wa lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Fahal antum syakirun. Kiranya Nabi Daud ni pelopor kepada pembuat baju besi. Okay. Tanpa Nabi Daud ni, tak adalah orang tak tahu macam nak buat baju besi untuk peperangan. Wali Sulaiman ar-riha 'asifah. Wali Sulaiman ar-riha 'asifah. Tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Wa kunna bi kulli syai'in amilin. Alimin. Wa kunna bi kulli syai'in alimin. Okey, baik, masya-Allah. Jadi kita nampak kat sini bahawa ini kelebihan Nabi Sulaiman. Allah kurniakan kepada dia angin yang boleh menjadi kenderaan kepada Nabi Sulaiman untuk Nabi Sulaiman bergerak ke mana-mana saja sekelip mata. Subhanallah. Okey, seterusnya kita tukar orang. Masya-Allah, barakallahu fiik. Okay. Sama-sama. Okey, jadi setiap orang akan dapat sukum ke surat. Insya-Allah kita akan panggil selanjutnya Umi Nausiah, silakan. Ya.
Wa minasyayatini man yaghusuna lah. Wa minasyayatini man yaghusuna lah. Okey, saya nak tanya. Kan ada setengah orang kata kalau rumah kita letak dengan garam-garam untuk supaya syaitan tak masuk. Pernah dengar tak? Jadi pagar. Garam tu kita sapu. Dengar Ustaz. Kita tengok kat sini. Syaitan ni menyelam kat mana? Tak tahu. Laut. Laut tu masin ke? Laut. Masin Ustaz. Laut masin. Jadi tak sama ke syaitan dulu dengan syaitan sekarang yang kalau kita tabur garam keliling rumah syaitan tak masuk? Sama tak? Tapi dengan nada hitam Ustaz. Lalu hitam pula. Nada hitam tu orang kata payung. Garam dengan nada hitam Ustaz. Okey, tak apa. Saya dengar. Sekarang ni kita nampak, okey. Kalau yang kita lakukan, kita percaya bahawa garam tu boleh pagar kita punya rumah, tapi macam mana ayat ni? Tak bercanggah ke? Syaitan boleh menyelam lagi dalam lautan yang masin tu untuk cari apa-apa dalam tu. Apatah lagi kalau kita letak garam, syaitan boleh masuk lah, tak masalah. Okey. Jadi apa yang kebiasaan kita sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran kan. Kita biasa percaya benda tu padahal Al-Quran kata tak. Okey. Subhanallah. Okey. Bahaya kita ni cepat nak percaya. Sama. Baik, jom sama. Sambung. Mi. Ya. Kita tahu apa kerja syaitan kat sini. Bukan saja menyelam. Dia lakukan apa-apa saja. Kerja yang Nabi Sulaiman suruh. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa kunna lahum hafizin. Wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idh nada rabbah. Wa ayyuba idh nada rabbah. Okay, ini Nabi Ayub apabila Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit. Apa yang Nabi Ayub ucapkan? Nabi Ayub tak doa pun supaya disembuhkan penyakit tersebut. Dia ucapkan ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Okay. Saya nak tanya, kenapa Nabi Ayub, seorang Nabi, dia tak minta pun untuk kesembuhan penyakit dia? Dia tahu itu pujian untuk dia Ustaz, dan dia malu kalau sekiranya nak minta Allah. Ya, betul. Tarik balik. Sebelum ni, Allah berikan banyak nikmat kepada dia. Macam-macam nikmat. Sehingga dia jadi orang kaya, orang pembesar, anak ramai, harta yang banyak. Tapi bila Allah tarik nikmat tersebut, Allah berikan penyakit kepada dia, dia segan nak minta. Segan nak minta, ya Allah sembuhkan penyakit. Tapi dia mengadu, cuma dia cakap aku sedang ditipu penyakit ni ya Allah. Macam tu je. Engkau lah maha mengasihani aku. Macam tu je. Okay? Jadi apa respon Allah? Jadi ayat ni kita boleh baca untuk kita, andai kata kita ditimpa penyakit, kita baca ni. Tapi baca dengan faham lah. Jangan kita baca-baca kita tak faham apa yang dibaca ni. Baca faham, baca seolah kita tahu. Aku ditimpa penyakit ni ya Allah. Macam tu. Macam kita mengadu kepada Allah. Okay? Seterusnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Okay, akhirnya Allah makbulkan. Bertahun-tahun tu. Tak salah 18 tahun Nabi Ayub tu sakit. Okay. Seterusnya Allah angkat segala penyakit dia. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum.
rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kita panggil Mak Rupiah, silakan. Okey, yang baru masuk kita berada dekat muka surat 329. Sama-sama kita lewat. Kat sini ada 3 orang Nabi yang Allah sebut. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifl. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifl. Kullum minas sabirin. Kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Innahum minas salihin. Innahum minas salihin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Siapa Zunnun ni? Wa Zannun ni siapa? Nabi apa? Dan Siapa? Siapa tahu? Zunnun. Yunus Ustaz. Yunus. Ya, betul, Nabi Yunus. Okay. Kenapa dinamakan sebagai Zunnun? Zunnun. Kenapa dinamakan sebagai Zunnun? Nama lain kepada Nabi Yunus, Zunnun. Kenapa? Siapa tahu? Nabi Yunus ditelan oleh ikan apa namanya? Ikan nun. Ikan nun. Saya tu dinamakan sebagai Wazan Nun. Okey, orang yang duduk dekat ikan nun. Okey, seterusnya. Fadhanna allan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات Allah ilaha illa anta subhanak. ألا إله إلا أنت سبحانك Inni kuntu minadh zalimin. إني كنت من الظالمين. Okay, doa ini sangat bagus untuk kita ucapkan. Kalau kita ditimpa apa-apa musibah, kita tengah susah, kita sebut ni, La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minadh zalimin. Okay? Kita ucapkan doa ni. Tapi ucapkan doa ni kena tahu maksudnya juga. Okay? Aku tidak ada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang dapat menolong aku. Okay? Melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada menganiaya dan tolonglah aku. Macam tu kita kena baca tu kita faham maksudnya. Okay? Jangan kita baca saja. Okay? Seterusnya. Satu lagi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Gham tu kena lama-lama. Gham. من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Bukan gham. Salah tu ke? Tak Dia kena baca. bangun. Dia kena gham. Bukan gham. Gham. Dengar dua harakat. Gham. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. Tu betul. Okey. Wa kadzalika nunjil mu'minin. وكذلك ننجي المؤمنين. Okey, saya nak tanya hukum apa ni? Hukum tajwid apa ni? Ada nun kecil kat sini. Nun apa Ustaz? Nunji ni. Nun. Hukum apa ni? Nunji.
Ifak hakiki Ustaz. Betul, tepat sekali. Ini ikhfa hakiki, okey? Mana sebab tu ada nun kecil. Nun kecil tu jadi nun sakinah dengan huruf jim, okey? Okey, baik. Masya-Allah, barakallahu fiik. Kita tukarang. Seterusnya kita panggil Mak Tun. Silakan. Ya Ustaz. Okey, sambung. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. Okay, ini salah satu contoh yang ada pada Nabi kita, di mana mereka sentiasa berlomba-lomba untuk lakukan kebaikan. Mereka orang pertama lakukan kebaikan tersebut. Okay, seterusnya wa yad'unana raghaban wa rahaba. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. Para Nabi kita juga apabila mereka berdoa, mereka doa dengan penuh harapan dan penuh ketakutan. Okay. Dan apabila mereka beribadat betul-betul khusyuk kepada Allah. Jadi hendaklah kita contohi apa yang dilakukan oleh para Nabi kita. Okay, seterusnya kita sekarang, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Kak Nadia silakan. Okay, muka surat 330. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وجعلناها وابنها آية للعالمين. وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم. وتقطعوا أمرهم بينهم.
kullun ilaina raji'un. Kullun ilaina raji'un. Okey, asal usul agama tu satu je, iaitu agama Islam. Okey, tapi selepas itu manusia berpecah belah. Kenapa manusia berpecah belah? Sebab mereka rasa macam, tak kenalah dengan agama Islam ni, kita kena ikut cara kita lah. Akhirnya mereka buat agama yang baru. Itu sebab itu berlakunya banyak macam-macam agama. Okey, seterusnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. وَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Wa anti fajazakillah. Sebenarnya Kak Wahadiah silakan. Wa haramun. Kena tutup mic. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت saya ulang Ustaz. Hatta idza futihat Ya'juju wa ma Ya'juj wa Ma'juj. Ulang balik. Hatta. Hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Ada hamzah tu. Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabi yansilun. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Wa min kulli hadabi yansilun. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Okey, jadi ayat ni menunjukkan satu kehebatan Allah di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tu memang wujud. Ya'juj dan Ma'juj tu memang wujud, dan apabila sampai masanya Ya'juj dan Ma'juj tu akan berjaya memecahkan tembok tersebut dan mereka akan keluar daripada satu tempat yang tinggi, mereka turun ke bawah. Okey. Tembok tu kat mana tak tahu, wallahu alam. Okey, Allah sorokkan. Seterusnya. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisah. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahisatun. Saya ulang Ustaz. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahisah. Hakku tu pendek. Hakku fa idza hiya. Ulang balik. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahisah. Okey.
فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Okay, saat kiamat datang, apa yang berlaku? Orang-orang kafir terbeliak mata mereka melihat datangnya kiamat tersebut. Sambil mereka berkata apa? Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Bal kunna zalimin. Bal kunna zalimin. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kita panggil Kak Ila. Silakan. Ya, Ustaz. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Hasabu jahannama antum laha waridun. Hasabu jahannama. Hasabu jahannam. Hasabu jahannama antum laha waridun. Okey, kita pernah tak suatu hari kita nak pergi kat satu tempat. Okey. Kita nak urgent lah, kita pakai kereta. Okey. Lepas tu dalam perjalanan tu kereta kita meragam. Kita kata, pernah tak kita cakap kereta tolonglah jangan buat hal, tolonglah jangan buat hal. Pernah tak kita cakap macam tu? Biasalah biasanya. Biasa orang kata tolonglah kereta jangan buat hal. Aku nak sampai tempat ni cepat-cepat ni. Kalau tak sampai habislah. Okey. Mesti kalau orang biasa dia akan ucapkan macam tu. Dia kata minta tolong kereta jangan buat hal. Benda tu sebenarnya boleh jadi syirik juga. Sebabnya kita kena minta dengan Allah. Ya Allah tolonglah mudahkan perjalanan aku. Janganlah kereta ni meragam. Ni nak balik raya ni. Macam tu. Jangan kita kata tolonglah kereta jangan buat hal. Jadi kat sini kan kita nampak. Kalau kita minta sesuatu selain daripada Allah, maka Allah kata apa yang kamu minta selain daripada Allah tu akan masuk sama-sama dalam neraka Jahannam. Kalau kita minta kat kubur, benda tu lah, kubur tu akan masuk sama-sama dengan kita jadi bahan bakar api neraka. Auzubillah min dzalik. Okey, seterusnya. Lau kana haula'i alihatam ma waraduha. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Wa kullun fiha khalidun. Wa kullun fiha khalidun. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Ini keadaan neraka. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Ulaika anha mub'adun. Ulaika anha mub'adun. Moga-moga kita semua dijauhkan daripada azab api neraka. Amin. InsyaAllah. Okey. Baik. Sebelum kita lanjutkan kepada pembacaan seterusnya, sama-sama kita lihat dalam ayat yang saya nak baca dekat ayat yang ke-100 tu. Okey. Jadi dalam ayat ni kita nampak bahawa terdapatnya rintihan ataupun keadaan ahli neraka dalam azab Allah, di mana ahli neraka akan merintih dan mengerang
kerana azab yang mereka terima sangat pedih. Sehingga mereka tak dapat dengar apa-apa kecuali suara rintihan saja. Suara orang menderita je dalam neraka tersebut. Tak ada dengar apa-apa pun. Kecuali suara menjerit, meraung, merintih-rintih, sakit-sakit gitu. Okay. Jadi dalam neraka ni Allah jadikan siapa yang masuk dalam neraka tu adalah, suara saya dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Baik. Jadi dalam ayat ni kita dapat nampak bahawa apa semua yang mereka sembah selain daripada Allah dan orang-orang penyembah tersebut akan masuk dalam neraka, mereka akan terima azab tersebut. Mereka merintih, mengerang, meminta tolong. Tapi walaupun kuat mana pun jeritan mereka meminta tolong, Allah tak akan layan jeritan mereka tersebut. Okay. Sekuat-kuat mana betul dalam neraka tu mereka menjerit meminta tolong. Okay. Allah tak akan tolong. Okay. Ini menggambarkan betapa dahsyat azab yang mereka terima sampaikan jeritan mereka tidak siapa pun didengari. Okay. Di sini juga kita dapat nampak bahawa azab yang sangat mengerikan. Suasana neraka dipenuhi dengan jeritan dan rintihan. Azabnya sangat kuat. Okay, sehingga mereka tak mampu menahan penderitaan tersebut. Okay, jadi kita dapat juga lihat kat situ bahawa dalam neraka tidak mendengar apa-apa pun kecuali suara orang merintih menerima azab. Okay, subhanallah. Jadi pengajarannya hendaklah kita jauhi segala kekufuran, kesyirikan dan dosa supaya kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang diazab di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ustaz, selanjutnya. Ya. Ada Umi dengar Umi dah tua lama yang ada yang cakap, orang yang kata kalau dah Allah dengar rintihan dan diorang dah minta ampun dalam syurga tu, dah minta supaya kembali balik, kenapa Allah tak tunaikan? Tapi kalau yang Umi faham Ustaz, betul ke tidak, Allah memahami hati setiap insan. Jadi dah ada ayat yang mengatakan kalau dia balik semula pun dia akan jadi balik semula macam asal. Jadi no point dia balik pun macam ada orang argue, tapi jawapannya Umi bagi betul kan Ustaz? Umi bagi orang tu Quran kata dia pergi balik pun besok sama. Betul. Betul yang kata memang banyak ayat Quran di mana Allah kata Allah tahu keadaan hamba-Nya. Jadi kalau Allah kembalikan mereka ke dunia untuk mereka bertaubat, mereka akan bertaubat sekejap je. Lepas tu mereka kembali kepada kekufuran. Macam tu. Jadi buat apa Allah nak kembalikan mereka semula ke dunia? Dan Allah kata Allah dah bagi tempoh kepada mereka. Selagi mereka hidup, bertaubatlah sebanyak-banyaknya. Kembalilah kepada Allah. Tapi kalau mereka dah masuk neraka, tiba-tiba mereka kata mereka nak beriman, mereka nak solat dalam neraka tu, semua benda tu tak diterima, tak dilayan. Sebab masa dah habis. Okay? Jadi selagi kita hidup, okay, gunakanlah masa yang ada ni, baki-baki masa yang ada ni untuk kita tambahkan amalan kita, minta ampun kepada Allah dan juga supaya Allah afu. Allah hapuskan segala kesalahan kita. Tak ada dalam buku amalan kita. Itu yang kita nak. Sebab kalau Allah cuma maafkan kesalahan kita tapi tidak hapuskan, maksudnya masih ada tulisan-tulisan kesalahan kita. Jadi kita nak biar Allah tutup, Allah padam segala kesalahan kita yang ada dalam buku-buku amalan kita tu. Okey, subhanallah. Seterusnya kita sambung. Yang baru masuk kita berada dekat muka surat 331. Okey, kita panggil Kak Lis, silakan. La yasma'una hasisaha. La yasma'una hasisaha. Pernah dengar bunyi api tak? Api dekat dunia ni, dia punya bunyi. Macam tu kan? Lepas tu lah, kat neraka nanti sama juga. Siapa yang masuk dalam neraka, dia cuma ada dua suara saja. Suara rintihan kesakitan dan juga suara api tu sedang bergerak-gerak untuk cari mangsanya. Okey. Seterusnya. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunu. Sekejap La yahzunuhumul faza'ul akbar. La yahzunuhumul baza'ul akbar. Faza'ul akbar. La
yahzunhumul faza'ul akbar. Okey, untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka tak akan ada kerunsingan atau ketakutan apabila mereka mati nanti. Okey, dah mati nanti mereka tenang saja. Okey, seterusnya. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Yauma natwis samaa ka tayyis sijilil kutub. Ka tayyis sijilli lil kutub. Yauma natwis samaa ka Yauma natwis samaa ka tayyis sijilil kutub. Ambil kat situ. Ka tayyis sijil lilil kutub. Bukan sijilil. Sijil lilil. Ada sabdu atau huruf lam tu. Sijil lilil kutub. Ka tayyis sijilil kutub. Okay. Jadi kat sini Allah nak bagi gambaran di mana macam mana berlakunya hari kiamat tu, seperti kita ada satu rembelan kertas, kita gulung kertas tu. Jadi itulah suasana langit yang sedang hancur. Okay. Suasana maksudnya kita gulung kertas tu. Okay, subhanallah. Seterusnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Wa'dan alaina inna kunna. Alaina kalau sambung panjang 4 atau 5. Oh. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Pertama, Kak Marani silakan. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikr. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikr. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Rahmatal lil. Jangan baca panjang tu. Rahmatal lil. Okay, ulang balik. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Ju, silakan. Ya, saya Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Jom sambung ayatnya. Yang baru masuk kita berada dekat muka surat 331. Sama-sama kita ikut bacaan Kak Ju. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ. وإن أدري أقريب أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. أم بعيد Am tu mim tak ada baris, kena dua harakat. أم بعيد ما توعدون. Okay, baik, bagus. Sebenarnya Alhamdulillah. innahu ya'lamul jahra minal qaul. Innahu ya'lamul jahra minal qaul. Wa ya'lamu ma taktumun. Wa ya'lamu ma taktumun. Okay, bila Allah sebut innahu, maksudnya Allah tu betul-betul mengetahui apa yang kita sebutkan secara terang-terangan. Dan juga Allah betul-betul mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Kita cakap-cakap dalam hati, saya tak suka dah ini cakap-cakap dalam hati, Allah tahu. Subhanallah. Terusnya, wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Wa in adri la'allahu Fitnatul lakum. Oh, wa in adri la'allahu fitnatul lakum. Okay. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ilahi. Hin. Wa mata'un ilahin. Okay. Qala rabbihkum bil haqq. Qala rabbihkum bil haqq. Okay, cantik. Alhamdulillah. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Okay, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, baik. Alhamdulillah kita dah habis dah surah yang kita baca tu Al-Anbiya. Sekarang kita masuk surah yang baru. Iaitu surah Al-Hijj. Hajj. Al-Hajj. Okey, Al-Hijj pula. Al-Hajj. Okey, masya-Allah. Barakallahu fiik. Okey, jom sambung. Kita panggil Cik Saha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah. Yawma tarawnaha tad'alu kullu murdi'ah. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Halukun Tadhhalu. Tadhhalu kullu murdi'ati amma arda'at. bukan arda'ah, arda'at, huruf ta tu. Arda'at. Okay, ulang balik. Tadhhalu kullu murdi'atin. Tad'alu Bukan kullu. tad'alu. Turuh ha tu. Tadhhalu. Tadhhalu kullu murdi'ati amma arda'at. Okay, sini murdi'atin. Bukan murdi'ati je. Murdi'atin amma arda'at. Ulang balik. Tad'alu kullu. Tadhhalu. Huruf ha. Jangan a. Tadhhalu. Tadhhalu kullu murdi'atin. Di'atin. Ulang kat situ. Murdi'atin. Murdi'atin. Mulakan kat situ. Murdi'atin. Murdi'atin amma arda'at. Okey. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Atau apa ya Ustaz? Mm-mm. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Bukan roh. Wa ma, ambil kat situ. Wa ma hum bisukara. Ambil kat situ je. Wa ma hum bisukara. Bi pendek. Wa ma hum bisukara.
wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. walakinna azaballahi sadid. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita renung dalam ayat yang kedua yang Cik Sahar baca tu. Ayat ini tema dia adalah kedahsyatan kejadian hari kiamat. Okey, pada hari kiamat. Okey, pada hari kiamat ini apa yang berlaku? Keadaan manusia yang berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Sehingga kan dalam ayat ini disebutkan ibu yang menyusukan anak pun boleh terlupa anak dia. Okey, sampaikan patutnya tengah menyusukan anak, berlakunya hari kiamat, dia lepaskan anak, dia cabut larikan diri sendiri. Okey. Lepas tu ibu yang mengandungkan pun boleh gugur. Orang yang kita nampak apa satu dia jalan macam tu hoyang-hayang. Rupanya ingatkan mabuk, rupanya tak mabuk pun. Weh, dahsyat hari kiamat. Kalau kita nampak gempa bumi yang sedikit pun kita dah takut, apatah lagi gempa bumi kiamat. Okey. Jadi dalam ayat ni menunjukkan bahawa peristiwa hari kiamat adalah satu peristiwa yang sangat menakutkan. Ketakutan ini menggoncang hati seluruh manusia. Manusia akan hilang pertimbangan sehingga kan ibu yang menyusukan anak pun boleh terlupa anak dia, wanita hamil pun boleh keguguran sebab terlalu terkejut dengan datangnya hari kiamat tersebut. Manusia seperti orang-orang mabuk. Mereka berjalan ataupun berlari seperti terhuyung-hayang. Macam orang mabuk tapi tak mabuk. Okey. Tapi disebabkan mereka terkejut dengan azab tersebut. Okey. Jadi mereka berjalan seperti orang yang mabuk. Okey. Jadi pengajarannya hendaklah kita sentiasa bersiap sedia menghadapi hari kiamat dengan iman dan amal soleh. Kerana kejadiannya sangat dahsyat. Okey. Sekarang ni contohnya biasanya tanda-tanda kiamat dah banyak. Bencana-bencana kecil berlaku di mana-mana saja. Gempa bumi kat mana masa berlaku, banjir besar kat mana-mana berlaku, okey, ribut taufan kat mana-mana boleh berlaku. Jadi apakah persediaan yang kita perlu buat? Kita perlu bina rumah kubu bawah tanah ke untuk selamatkan diri kita? Siapa tahu? Bukan Ustaz, perbanyak amal kita Ustaz. Simpan bekalan-bekalan makanan ke? Beli beras banyak-banyak simpan dalam store, packing cantik-cantik ke macam mana? Nah, okey, betul Kak Liz kata. Yang penting tingkatkan amal-amal kita. Okey, sebabnya kalau kita buat persediaan dunia pun, tapi kalau benda tu tak memberikan hasil kepada kita, tapi persiapan akhirat kita tak buat, sangat rugi. Okey, jadi lebih baik kita utamakan untuk buat persiapan akhirat. Okey, perbanyakkan amal-amal soleh, belajar lagi ilmu agama, belajar lagi tentang fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman ni. Baru kita dapat nampak macam mana kiamat tu berlaku. Okey, supaya bila kita tahu benda tu berlaku, hati kita lebih bersedia. Apa-apa bencana pun okey, kita bersedia, kita redha. Macam tu. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Ustaz ingat tak masa tsunami hari tu di Aceh, tempat lain semua hanyut, tapi masjid dia saja yang tinggal. Itu maknanya Allah pelihara yang takwa, yang amalan baik tu kan Ustaz? Betul. Ya, betul. Orang itu menunjukkan bahawa takwa, keimanan tu mesti diutamakan. Okey. Semua selain daripada benda tu Allah boleh hapuskan. Boleh. Tapi andai kata takwa, keimanan ada, benda tu tak akan goncangkan iman mereka walaupun dahsyat mana pun bencana yang berlaku. Okey, subhanallah. Okay, moga-moga kita dikurniakan ketakwaan yang tinggi untuk kita hadapi segala musibah yang akan datang. Okay, selanjutnya kita tukar orang. Kita panggil yang selanjutnya Kak Rosidah Basirun. Silakan. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat yang ke-332. Okay, ayat yang ke-3. Ya Ustaz. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fillah betul Ustaz ya?
Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallah. Kutiba alaihi annahu man tawallah. فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Okay, ini dahsyat Allah kata, Allah dah tetapkan siapa yang jadikan syaitan itu sebagai ketua dia. Syaitan cakap, dia ikut. Syaitan cakap, dia ikut. Maka benda itu akan memimpin, membawa kita ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Okay, seterusnya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ghaib. Fi raibim minal ba'ts. Fi raibim minal ba'ts. Okay. Jadi kat sini dalam ayat yang kelima ni Allah nak ceritakan keadaan macam mana orang-orang yang macam mana? Kalau kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, Allah ceritakan satu persatu kejadian manusia tu macam mana. Okay. Fa inna khalaqnakum min turab. Fa inna khalaqnakum min turab. Thumma min nutfatin, thumma min alaqah. Summa min nutfatin, summa min alaqah. Semula. Thumma min nutfatin. Nutfatin. Bukan nutfatin. Salah. Kalau kita baca nutfatin, lidah kena langit itu salah. Okay. Thumma min nutfatin. Thumma min alaqah. Sekali lagi. Summa min nutfatin, summa min alaqah. Okay, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita tukar orang. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kalau kita perasan kan, sebenarnya Allah Maha mengetahui, memang Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tapi manusia baru tahu. Okay, manusia baru tahu susunan kejadian manusia tu macam mana. Okay, sebab manusia daripada zaman dulu sampai sekarang dia tak ada teknologi untuk scan macam mana bayi tu daripada asal apa, peringkat apa berlaku, peringkat seterusnya berlaku, mereka tak tahu. Okay, mereka cuma agak-agak aja. Okay, tapi dalam Al-Quran Allah dah sebutkan satu persatu. Bermula dengan nutfah, iaitu air mani. Lepas tu daripada nutfah tu jadi sebuku darah. Lepas tu daripada sebuku darah tu jadi, kita tengok selanjutnya. Okay, kita panggil Kak Zahara, silakan. Okay, Kak Zahara sambung. Thumma min mudghatin Thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Kalau panjang saya pendekkan. Cuba dulu. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Okay, subhanallah. Allah kata ada yang disempurnakan ciptaannya waktu dilahirkan tu sempurna sebagai bayi yang sempurna. Ada yang juga
tidak sempurnakan ciptaan bayi tersebut. Mungkin bila lahir ada yang cacat macam itulah. Okey. Subhanallah. Itu atas kehendak Allah. Allah jadikan semua tu Allah terangkan kepada kita supaya kita memikirkan ini adalah kekuasaan Allah. Okey. Seterusnya. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ أُخْرِجُكُمْ bukan ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Okey, baik. Okey. Jadi sekarang ni kita berada dekat peringkat mana? Okey, jom sama-sama kita lihat. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Okey. Jadi Allah kata ada yang Allah matikan waktu kecil, ada yang Allah lanjutkan usia sampai kita dah tua. Okey. Seterusnya likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidah wa taral ardi hamidah فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. Okey, dah semua dah. Yang ni bukan tazzat warabat. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت warabat. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأنبتت من كل زوج بهيج. Okey. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Umi Nursiah saya nak tanya. Umi Nursiah bahagian pertanian kan? Okey, nak tanya. Kat sini ada tak yang Umi Nursiah nampak yang saya highlight ke tu? Apa yang proses apa ni Umi Nursiah?
apabila Allah turunkan hujan, bergerak tanah tu. Lepas tu proses apa tu namanya? Dia pertumbuhan besar, dia pertumbuhan pokok tu, sistem pembesaran dia, Ustaz. Kan? Okey, subhanallah. Okey, betapa Allah ceritakan secara detail benda-benda tu tumbuh macam mana. Turun air hujan, kena kat biji benih, lepas tu tanah tu bergerak. Sebenarnya kalau kita tengok sekejap, tanah tu tak bergerak apa-apa pun. Tapi kalau kita cuba pakai time lapse, maksudnya kita rakam selama 30 hari, kita cepatkan video tu, kita akan nampak tanah tu bergerak. Hasil daripada akar tu masuk ke dalam, menyebabkan tanah tu bergerak. Subhanallah. Jadi itu sebab Allah kata tanah tu bergerak. Subhanallah. Dia makan dan minum, Ustaz. Dia makan dan minum. Daripada tanah tu dia sedut air, dan dalam tanah tu ada zat makanan dia, dan zat makanan tu tak sama untuk semua pokok, Ustaz. Allah tu hebat. Subhanallah. Semua jenis Sampai macam tu kan, detailnya Allah. Allah berikan supaya kita ingat kalau kita tak belajar apa-apa, sains ni kita nampak biasa je. Tanamlah apa-apa. Padahal dalam tanah tu ada berbeza-beza dia punya makanan untuk pokok yang subhanallah. Okey, baik. Selanjutnya kita panggil, saya nak panggil Bonda Asmah Laili. Ada urusan. Bonda Asmah Laili, silakan. Saya Ustaz, saya. Okey, baik. Kita berada dekat muka surat 333. Okey. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Zalika bi annallaha huwal haqq. Zalika bi annallaha huwal haqq. Ada qa kena bunyi. Sebab qalqalah tu ada sabdu. Okey. Zalika bi annallaha huwal haqq. Okey, haqq tu biasa je. Dia kena lambatkan sikit sebab ada qalqalah tu. Ada sabdu. Haqq. Zalika bi annallaha huwal haqq. Ya, cantik. Seterusnya. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata la raiba fi wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wala hudaw wala kitabim munir. Wala hudan wala kitabim munir. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Lahu fid dunya khizy. Lahu fid dunya khizy. Wa nudhiquhu yawmal qiyamati azabal hariq.
ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya kita panggil Kak Dayang. Silakan. Okey, jadi Allah beritahu bahawa sesiapa yang dimasukkan dalam azab tu bukan salah Allah, tetapi okey, kita tengok ayat selanjutnya. Zalika bima qaddamat yadak. Zalika bima qaddamat yadak. Salah diri kita sendiri. Okey, azab tu tertimpa disebabkan dosa yang kita lakukan sendiri. Bukannya Allah zalim. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. فإن أصابه خير اطمأن به. Ini ada qalqalah. Khairun itma'anna bih. Itu. Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Okay. Jadi Allah beritahu sikap segelintir kita lah manusia apabila Allah berikan mereka sembah Allah dalam keadaan tidak tetap. Okay. Maksudnya tidak istiqamah lah. Apabila Allah berikan kebaikan untuk mereka, mereka happy, mereka gembira, mereka sembah Allah. Okay. Mereka buat baik dengan Allah. Okay. Tapi ada sesuatu yang berlaku. Wa in asabathu fitnah. Wa in asabathu fitnah. Okay, kita mulakan kat sini. In qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Zalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Zalika huwa dhalalul ba'id. Zalika huwa dhalalul ba'id. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Nores, no? Silakan. Saya Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Labi'sal maula wa labi'sal ashir.
Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Man kana yazunnu an lan yansuruhu Yansurahullah. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah Falyamdud bisababin ila samai thummal yaqta' falyamdud bisababin falyamdud bisababin falyamdud bisababin falyamdud bisababin illa falyamdud bisababil illa sama ilas samai. falyamdud bisababin illa falyamdud bisababin illa sama bukan ilas sama. falyamdud bisababin ila sama summal Thummal yaqta'. Okay. Falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz. falyanzur hal yuzhabanna hal yudhi al yudha. iban falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz. Okey, baik. Masya-Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Seterusnya kita tukar orang, kita panggil Kak Zakinah, silakan. Baik, Ustaz. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat. Wa anna Allaha yahdi man yurid. Wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. إن الله على كل شيء شهيد. Okey, baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, selanjutnya kita panggil Wanda Laila, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawat. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawat. Man fis samawati wa man fil ard. Man fis samawati wa man fil ard. والشمس والقمر والنجوم والجبال. والشمس والقمر والنجوم والجبال. والشجر والدواب وكثير من الناس. والشجر والدواب وكثير من الناس. Okey, kita ambil balik ke sini. والدواب وكثير من الناس. والدواب Salah. وكثير. Wadawa, 6 harakat dulu. Wadawab buwakathi buwakathi. والدواب وكثير من الناس. وكثير حق عليه العذاب. وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما يشاء. Okey, baik, kita nampak ada tanda sujud sajadah. Jadi kita disunatkan untuk sujud sajadah. Menghadap kiblat, sujud terus. Okey, satu lagi ayat. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. هذان خصمان Hadzani khasmani. هذان خصمان اقتسموا في ربهم.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الذين كفروا الذين كفروا قطعت لهم قطعت لهم الذين كفروا قطعت لهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب يصب من يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Okey, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Norzela, silakan. Jadi kat sini untuk orang-orang yang kufur ingkar, Allah sediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka. Lepas tu Allah curahkan kepada mereka air panas yang menggelegak. Curahan tu bermula daripada kepala. Okay? Air panas menggelegak kepala sampai bawah. Okay? Na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran yang Allah beritahu kepada kita macam mana orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat Allah. Okay, seterusnya Kak Norzela, jom sambung. Ada lagi? Allah beritahu gambarannya macam mana selanjutnya. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusharu bihi ma. Ru pendek. Yusharu bihi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Subhanallah, dahsyatnya curahan air panas tu kena je kat kepala, yang hancur dalam perut tu dulu. Pup, baru kulit. Subhanallah. Okay. Walahum maqami'u min hadid. Walahum maqami'u min hadid. Bukan itu saja, kulit dah melecur, kena seksa pula, kena pukul dengan besi-besi panas. Subhanallah. Kullama aradu bihi ayyukhraju. Ya. Okay, betul. Kullama aradu ayyakhruju minha min gham. Kullama aradu an yahruju minha min ghaim. Bukan ghai, gham. An yahruju minha min ghaim. Bukan ghai, min gham. Min gham. Bukan min je, M-I-N. Min gham. Min gham. Okay. U'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. U'idu fiha wa dhuqu azabal hariq. Tiap kali mereka cuba nak panjat curang lurah neraka tu, nak panjat keluar daripada neraka, mereka diseret balik untuk diterima azab tersebut semula. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat. Jannatin tajri min tahti
تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير. Okay, saya nak tanya semua. Nak tak kalau Allah berikan kepada kita syurga yang ada sungai, lepas tu Allah berikan kepada kita gelang-gelang emas, mutiara. Bukan itu saja, kita dapat pakaian yang paling best iaitu pakaian setara. Nak tak? Mestilah Nak. kita. Mesti nak. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ni, kita kena beriman dan beramal soleh. Beramal soleh tu kena pastikan betul-betul ikut sunnah. Okay? Macam mana saya nak mula? Saya selama ni saya jahil, saya tak tahu apa-apa benda, saya ikut je. Okay, caranya kalau kita nak mulakan kehidupan yang baru, caranya kita kena perbaiki solat kita. Okay? Cari pengajian dan mengajar tata cara solat mengikut Nabi. Jadi apabila kita belajar solat, cara solat yang ikut Nabi punya solat, maka kehidupan kita akan bertambah baik. Kemudian kita akan terbuka lagi untuk tahu sunnah-sunnah yang lain. Okay? Mulakan dengan solat dulu. Perbaiki solat kita. Okay, insyaAllah. Seterusnya, kita terkarang. Kita panggil Kak Wawa. Silakan. Wahudu ila tayyibi minal qawl. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويصدون في سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم نذقه من عذاب أليم Masya Allah, barakallahu fiik. Kak Rosidah, silakan. Ada Kak Rosidah? Okay, baik. Yang baru masuk, kita berada dekat muka surat terakhir sebelum kita tutup pembacaan kita pada pagi ini. Dapat baca. Wa idh
Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Alla tusyrik bi syai'a. Alla tusrik bi syai'a. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Wal qa'imina war-ruk'is sujud. Wal qa'imina ruk'is sujud. War-ruk'is sujud. Okay. Wal qa'imina ruk'is sujud. Wa azzin fin nasi bil hajj. Wa azzin fin nasi bil hajj. Okay. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya'tina min kulli Kulli fajjin. pendek. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Jin tu pendek. Fajjin. Jin tu pendek. Fajjin amiq. Terus masuk ain. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa bika barakallah. Okey, kita panggil selanjutnya Kak Salmi. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Salmi dan yang terakhir tu Abang Amin. Okey, insyaAllah. Kak Salmi silakan. Baik, Ustaz. Liyashhadu manafi'a lahum. Liyashhadu manafi'a lahum. Liyadhkurus wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Okay. Fakulu minha wa at'imu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Okey, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Okay, yang terakhir. Okey, yang terakhir Abang Amin, silakan. Sebelum kita tutup. Okey. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور. Okey, baik, masya-Allah, barakallahu fiik. Ya, Ustaz, alhamdulillah ada kita lagi ke berhenti. Ustaz? Sebentar. Okay, kita berhenti dulu kat sini pada muka surat 335 insya-Allah. Jadi esok macam biasa, esok ada berapa? Esok hari Rabu. Hari Rabu ada lagi. Rabu ada lagi, Khamis ada lagi, Jumaat pun ada lagi. Insya-Allah kalau Jumaat tak raya lagi, kita ada lagi satu sesi lah pagi tu insya-Allah. Okey. Jadi kalau tengok kadang Pagi petang ke Ustaz? InsyaAllah pagi petang. Okay. InsyaAllah. Tapi nanti tengok pada pengumuman yang dibuat oleh admin. Okay. Admin akan kata kalau ada mengaji, kita bersedialah untuk pilih hari apa yang waktu apa yang kita nak baca insyaAllah. Okay. Barakallahu fiik kepada semua. Ustaz, Umi minta maaf saya nak cerita. Umi dah tua banyak macam ni. Ustaz, ramai juga yang kata kenapa hukuman neraka tu begitu teruk sekali sampai Allah macam itulah yang dia macam merasa tak puas hati. Ni sama-sama Islam ni. Jadi apa yang Umi sampaikan ialah Ustaz, kita ni sekarang ni yang duduk mengaji Quran ni dan ada di Malaysia ni dan di kawasan kita ni semua Ustaz Nusantara ni, kita orang baik-baik, kebanyakan kita campur orang baik-baik Ustaz. Tapi Allah tahu dalam hamba-hamba ni ada yang gangster Ustaz, ada yang duduk dalam dunia gelap, ada yang perdagangan manusia Ustaz. Banyak yang teruk-teruk yang kita tak ada, insya-Allah alhamdulillah syukur pada Allah kita tak termasuk. Allah pilih kita supaya duduk dengan orang baik-baik. Tapi yang hukuman tu Ustaz, memang ada di sana orang yang terlupa pada Allah dan melakukan kezaliman sesama manusia. Itu sebabnya Allah ancam dengan neraka yang begitu teruk. Sebab ada yang kata, Ustaz, kenapa teruk sangat? Apa nak? Allah ni kan alim. Allah ni kan baik. Allah ni kan maha rahim, maha penyayang. Apa pasal dia bagi hukuman macam tu, kata dia. Ada Ustaz. Okay, jadi jawapannya, kalau Allah berikan hukuman yang ringan, manusia tak takut. Okay, jadi Allah alang-alang beri hukuman yang berat supaya manusia terima hukuman tersebut. Okay? Betul. Sangat betul. Baik, insyaAllah kita berhenti dulu kat sini. InsyaAllah, barakallahu fiik kepada semua. Jazakallah khair kepada Umi memberikan respon. Okay, dan juga kepada semua. Semoga pembacaan kita Allah terima sebagai satu amalan yang mulia, yang melipat ganda doanya pahala. Barakallah kepada yang menonton kita punya live dan juga yang berada dalam kelas kita. Okay, kita tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Sebelum tu, petang ni tak ada kelas, tapi insyaAllah esok, tapi petang nanti pukul 5, kalian boleh tengok dekat grup tu, sama ada kalian nak baca pada hari esoknya, sama ada nak baca pagi atau petang insyaAllah. Okay. Tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.